cakap baju kotor kamu mesti masukkan terus dalam mesin basuh. Jangan bersepah-sepah. Dah banyak kali mak cakap, tapi kamu masih buat juga. Saya lupa lah. Saya lupa. Itulah alasan kamu. Kamu pun sama, Yuziko. Lepas baca surat khabar tu, tolonglah lipat balik. Jangan biarkan macam tu je. Perangai kamu ni teruk betul. Kenapalah kamu berdua ni susah sangat nak dengar cakap mak. Dah pukul 7 lah. Sudah balik. Kamu pergi mana ni kan? Mak dah banyak kali cakap kalau nak balik lambat telefon dulu. Kamu tahu tak perbuatan kamu ni buat mak risau? Minta maaf. Ni kan? Kenapa? Kamu tadi kenapa? Boleh tak letak kasut kamu ni kat tempatnya? Mak dah banyak kali cakap lepas tangan kasut letak kat tempat dia. Bukannya susah sangat pun. Takkan itu pun tak boleh nak buat. Kalau kamu letak kasut sesuka hati kat depan pintu, nampak bersepah. Kamu ni memang sengaja nak buat mak naik darah. Abang, tengoklah dah perempuan abang ni. Saya ingatkan dia bolehlah tolong saya. Tapi menyusahkan saya lagi adalah. Sakitnya telinga. Kepala mak ni lagi sakit tahu tak? Setiap hari kena cakap benda-benda sama. Sudahlah tu, Mak. Saya tak buat lagi lah. Baguslah kalau macam tu. Semua kat rumah ni suka sangat buat mak marah. Abang pergilah mandi dulu, saya dah siapkan air. Jadi saya cadangkan apa kata awak pergi ke Taman Bunga Shui Wei Yu sebab ianya baru saja dibuka. Ziko, Mak perasan tak kalau Mak marah dia mesti akan beli teh. Macam peluru senapan. Tak berhenti-henti. Pasal kasut je pun nak marah sampai macam tu sekali. Mikan, letak kasut baik-baik. Apa salahnya kalau Mak cakap dengan saya lemah lembut? Letihnya, setiap hari saya kena ingatkan pada mereka benda yang sama. Saya penatlah hari-hari nak marah mereka. Setiap hari saya ingatkan, tapi mereka masih buat juga. Letihlah. Keluarga saya pun sama juga. Walaupun perkara kecil, mereka tetap kena marah. Saya seikat. Betul tu. Mereka tak faham perasaan kita. Mereka boleh tanya pula kenapa kita marah. Geram betul saya. Mereka dah melampau. Murahnya harga sayur ni. Betul lah. Kurang 20 sen harga dari pasar raya. Tolong ya bungkuskan yang ni satu. Ya, baiklah. Cakap pasal anak saya bila tiba waktu makan mesti tak tepat pada masanya. Bukan apa. Saya nak mereka makan nasi dan lauk masa tengah-tengah panas. Saya pun sama. Tapi mereka semua macam tak faham je kan? Betul tu. Dahlah kita kena buat semua kerja rumah seorang-seorang. Mereka ni dah melabak. Bilalah mereka nak faham perasaan kita yang dah banyak berkorban untuk mereka ni. Betul tu. Kita tak boleh nak biarkan terus macam ni. Betul tu. Hari-hari kita nak kena cakap benda sama pada mereka, tapi mereka tetap macam tu juga. Ini dianya. Dah, mari kita balik. Terima kasih. Baiklah, hari ini saya nak tengok mereka basuh ke tak baju mereka. Ini nampaknya macam baju Mikan je. Rajin pula dia basuh baju hari ni. Tak apa, saya nak cari baju Ziko pula sebab selalunya dia malas nak basuh baju dia. Tapi ni macam baju Zuhiko. Peliklah mereka ni, tapi tak apa. Zuhiko! Ada apa? Tak apalah. Tak ada apa-apa. Kenapa pelik perangai dia hari ini? Tahu tak pukul berapa sekarang ni? Lagi 10 minit pukul 7. Tengoklah Mika masih tak balik rumah lagi. Mak dah cakap kalau nak balik lambat telefon ke rumah dulu. Dia tak faham lagi
siapa kat sana? Mekan! Maaf lah, Mak. Hari ni persatuan ada aktiviti. Saya tengah tunggu bas nak balik rumah ni. Ya. Kalaulah hari-hari kamu buat macam ni, taklah kena marah. Bye. Ada yang tak kenalah hari ini. Mesti mereka rancangkan sesuatu. Saya dah balik. Mesti dia letak kasut bersepah. Mekan, kamu dah lupa ke apa Mak cakap? Susun kasut kamu tu elok-elok. Apa, Mak ni? Saya dah susun kasut elok-elok lah. Tengok tu. Lain kali Mak tengoklah dulu. Jangan tak pasal-pasal nak marah. Iya ke? Jangan nak tipu. Tadi kamu tak susunkan. Ha? Apa Mak cakap? Saya tak faham lah. Ayolah. Selalunya kan kamu biarkan bersepah-sepah. Tak ada apa-apalah. Mak tu sebenarnya dah biasa sangat beletih. Biasa? Apa kamu cakap ni? Kamu ni memang dah melampau tau. Kalau Mak tak beletih hari-hari kamu semua tak nak berubah. Mak beletih ni pun untuk kebaikan kamu semua. Kamu boleh cakap kalau macam tu. Kamu semua ni memang dah melampau tau. Kamu pernah tak fikir perasaan Mak kamu hari-hari? Senapang lah. Nenek dosa Mak tak lebih baik kamu tingkat dia nak menikah tu jadi nikah pemalas sendiri kamu. Dia semua tahu perangai kamu tu. Atas Sinci. Atas Sinci. Atas Sinci. Atas Sinci. 荒野に囲まれた西部の町アタシンチシティ Oh my goodness! Oh my goodness! My goodness! Mika was abducted from the field! What? Was Mika? Let's get our head down there. I get it. Hold it. Not the hat next time. Mika! Baba! 誰がおままよ何を失礼しちゃうわよこらしょっと帰るよん